Okey, jom kelas kita buat resepi baru. Resepi roti bom kaya pandan dalam sesi sesop resepi. Okey, bahan-bahan dia: daun pandan, telur, santan, pewarna, esen vanila, gula dan garam. Dan untuk daun pandan ni separuh tu kita potong, okey, halus-halus. Kita masukkan dalam blender. Lepas tu kita tapis lah. Masa blend tu janganlah halus sangat, okey. Tapis. Masukkan 3 biji telur tadi. Lepas tu masukkanlah santan ataupun custard. Tapi masa ni jangan buka api lagi tau. Okey. Lepas tu pewarna, esen vanila, garam dan gula. Kalau tak cukup garam dan gula, boleh fix nanti masa dah masak. Okey. Kita kacau-kacau dia. Dan jangan lupa masukkan susu full cream bagi dia berlemak-lemak. Okey, waktu ni lah korang kena kacau. And lupa nak cakap, waktu tengah dah beku ni masukkanlah butter bagi dia berkilat. Lepas tu masaklah roti bom kita. Minyak jangan panas sangat tau. Masak pusing-pusing dia sampai rangup. Dah garing macam ni. Jangan risau tak, dalam dia memang kekal lembut. Okay, untuk air kita pakai air Thai green tea. Masukkan susu pekat. Masukkan 2 sudu Thai green tea. Masukkan air panas. Kacau-kacau-kacau. Dan letakkan ais. Air kita sangat simple, tak ada bahan-bahan pelik kali ni. Okey, lepas tu dah siap. Okey, so korang yang mana nak cuba resepi kita, jangan lupa tag kita tau. Selamat mencuba.